Kita-kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia Gazette. PKR terus kuat atau sekadar bertahan? 5,000 ahli baharu lawan gelombang parti bersama. Persoalannya sekarang, adakah angka 5,000 ahli baharu ini benar-benar tanda PKR masih kuat di akar umbi? Atau sebenarnya ini cubaan menunjukkan parti itu masih stabil selepas gelombang keluar masuk pemimpin dan kemunculan parti bersama? Dan paling penting, siapa sebenarnya sedang menang dalam perebutan sokongan rakyat sekarang antara PKR dan Kim Rafizi? Pendengar sekalian, politik Malaysia hari ini berada dalam fasa yang sangat menarik. Kita sedang melihat satu situasi di mana sebuah parti lama cuba mempertahankan pengaruh, manakala sebuah parti baharu cuba mencipta momentum besar dalam masa singkat. Apabila Fahmi Fadzil tampil dan mengumumkan bahawa PKR menerima lebih 5,000 ahli baharu secara organik sejak April hingga Mei 2026, mesej yang cuba dihantar sangat jelas. PKR mahu rakyat percaya bahawa parti itu masih relevan. PKR mahu menunjukkan bahawa walaupun berlaku pergolakan dalaman, walaupun Rafizi Ramli keluar dan menubuhkan Parti Bersama Malaysia, jentera akar umbi PKR masih bergerak. Dan lebih penting, mereka mahu menunjukkan bahawa reformasi masih hidup dalam PKR. Tetapi di sinilah politik menjadi menarik. Kerana pengumuman ini sebenarnya muncul selepas Parti Bersama mendakwa menerima sekitar 18,000 permohonan ahli dalam tempoh hanya 5 hari selepas pelancarannya. Bayangkan angka itu. 18,000 dalam 5 hari. Dan menurut Rafizi sendiri, hampir 29% daripada mereka datang daripada PKR. Maknanya apa? Maknanya memang berlaku kebocoran sokongan. Memang ada kelompok dalam PKR yang kecewa. Memang ada ahli lama yang sedang mencari platform baharu. Sebab itu kenyataan Fahmi ini bukan sekadar laporan biasa. Ini sebenarnya perang persepsi politik. PKR sedang cuba mengawal naratif. Kerana dalam politik, persepsi kadang-kadang lebih penting daripada realiti. Kalau rakyat mula percaya PKR sedang lemah, maka lebih ramai akan mula meninggalkan kapal. Tetapi kalau rakyat percaya PKR masih stabil dan masih menjadi parti teras kerajaan, keyakinan itu boleh menghalang gelombang keluar ahli. Dan kita kena faham satu perkara. Fahmi tidak sekadar menyebut angka 5,000 ahli baharu. Beliau sengaja menyebut bahawa semuanya berlaku tanpa program besar, tanpa promosi besar-besaran, dan berkembang secara organik. Kenapa ayat itu penting? Kerana ia cuba memberi gambaran bahawa rakyat datang sendiri kepada PKR. Bukan dipaksa. Bukan kerana gimik. Bukan kerana kempen media. Tetapi kerana masih percaya kepada perjuangan parti itu. Ini mesej psikologi politik yang sangat kuat. Namun persoalannya, adakah angka 5,000 itu cukup besar untuk menandingi momentum Parti Bersama? Di sinilah kita perlu melihat realiti politik semasa. PKR hari ini bukan lagi parti pembangkang seperti dahulu. PKR sekarang adalah parti kerajaan. Bila sudah jadi kerajaan, cabarannya berbeza. Dulu mudah untuk bercakap soal reformasi, keterusan, perubahan sistem dan perjuangan rakyat. Tetapi bila berada dalam kerajaan, rakyat mahu hasil. Rakyat mahu kos hidup turun. Rakyat mahu pekerjaan stabil. Rakyat mahu harga barang terkawal. Dan apabila rakyat kecewa terhadap prestasi kerajaan, parti utama dalam kerajaan akan menerima kesannya. PKR tidak terkecuali. Sebab itu kemunculan Parti Bersama memberi tekanan besar kepada PKR. Kerana Rafizi bukan orang luar. Beliau bukan musuh tradisional PKR.
Beliau ialah bekas arkitek penting parti itu sendiri. Beliau pernah menjadi antara pemimpin paling kuat mempertahankan PKR ketika zaman sukar. Beliau pernah menjadi simbol reformasi generasi baharu. Apabila tokoh seperti itu keluar dan membina parti baharu, kesannya bukan kecil. Lebih bahaya lagi apabila Rafizi menggunakan naratif bahawa ramai rakyat sudah kecewa dengan parti-parti lama. Naratif itu sangat berbahaya untuk PKR. Kerana parti bersama cuba muncul sebagai reformasi versi baharu. Dan ini boleh mengelirukan penyokong lama PKR. Sebab ideologi mereka mungkin hampir sama. Sasaran pengundi mereka mungkin sama. Dan penyokong bandar mereka juga banyak bertindir. Sebab itu kenyataan Fahmi sebenarnya mempunyai satu tujuan besar. Iaitu memastikan penyokong PKR tidak panik. Beliau mahu menghantar isyarat bahawa PKR masih kuat. Masih diterima rakyat. Masih mampu menarik ahli baharu walaupun diasak dari dalam dan luar. Tetapi kalau kita perhatikan betul-betul, Fahmi juga sangat berhati-hati ketika ditanya tentang parti bersama. Beliau enggan mengulas panjang. Beliau hanya berkata itu parti lain dan beliau tidak boleh bercakap bagi pihak mereka. Kenapa? Kerana PKR tahu parti bersama bukan musuh biasa. Kalau mereka menyerang terlalu awal, ia boleh menaikkan lagi populariti parti baharu itu. Kalau mereka terlalu agresif, rakyat mungkin melihat PKR takut. Jadi strategi paling selamat sekarang ialah merendahkan suhu konflik secara terbuka. Tetapi di belakang tabir, semua tahu perebutan pengaruh sedang berlaku. Dan pendengar sekalian, kita kena lihat satu lagi sudut penting. Apakah maksud sebenar lebih sejuta ahli yang disebut Fahmi? Dalam politik Malaysia, angka ahli memang besar. Tetapi persoalannya bukan jumlah semata-mata. Persoalannya ialah berapa ramai ahli yang aktif? Berapa ramai yang benar-benar turun membantu parti? Berapa ramai yang masih setia ketika parti diuji? Kerana dalam sejarah politik Malaysia, banyak parti mempunyai ahli berjuta-juta tetapi lemah ketika pilihan raya. Apa yang menentukan kekuatan sebenar ialah semangat akar umbi dan keyakinan pengundi atas pagar. Dan sekarang PKR sedang berdepan cabaran besar di kedua-dua kawasan itu. Akar umbi sedang diuji oleh perpecahan dalaman. Pengundi atas pagar pula sedang menilai prestasi kerajaan. Sebab itu angka 5,000 ini cuba dijadikan simbol moral kemenangan. PKR mahu menunjukkan bahawa walaupun diasak, mereka masih berkembang. Tetapi dalam masa sama, parti bersama pula sedang cuba menunjukkan bahawa mereka ialah masa depan baharu politik reformasi. Jadi sekarang kita sedang melihat perang dua naratif. Naratif pertama ialah PKR masih stabil dan menjadi tulang belakang kerajaan. Naratif kedua ialah rakyat mula mencari alternatif baharu kerana kecewa dengan politik lama. Siapa akan menang? Itu bergantung kepada beberapa perkara besar. Pertama sekali, prestasi ekonomi kerajaan. Kalau ekonomi bertambah baik, PKR akan mendapat manfaat besar. Tetapi kalau rakyat terus tertekan dengan kos hidup, kemarahan itu boleh membuka ruang kepada parti baharu. Kedua, bagaimana parti bersama berkembang selepas hype awal. Kita pernah lihat dalam sejarah politik Malaysia, banyak parti baharu meletup pada awalnya tetapi perlahan-lahan hilang momentum. Persoalannya, adakah parti bersama mampu bertahan? Atau sekadar fenomena sementara kerana nama besar Rafizi? Ketiga, bagaimana PKR mengurus krisis dalaman? Ini paling penting. Kalau lebih ramai pemimpin atau ahli akar umbi meninggalkan parti, persepsi bahawa PKR sedang retak akan semakin kuat. Tetapi kalau PKR berjaya kekalkan kesatuan dan terus menang dalam pilihan raya kecil atau negeri, parti bersama mungkin sukar menembusi dominasi mereka. Dan ada satu perkara yang ramai belum sedar.
Pertembungan ini sebenarnya bukan sekadar perebutan ahli parti. Ini perebutan siapa pewaris sebenar semangat reformasi. PKR berkata merekalah parti reformasi asal. Tetapi Parti Bersama cuba meyakinkan rakyat bahawa reformasi sebenar sudah hilang dalam PKR. Sebab itu perang ini sangat emosional. Kerana kedua-dua pihak bercakap kepada kelompok penyokong yang hampir sama. Golongan bandar. Golongan muda progresif. Golongan reformis. Dan kalau perpecahan ini berlarutan, siapa paling untung? Sudah tentu lawan politik mereka. Kerana undi reformasi boleh berpecah. Pendengar sekalian, politik sentiasa berubah. Hari ini orang boleh nampak kuat, esok boleh jatuh. Hari ini orang diketawakan, esok boleh mengejutkan negara. Tetapi satu perkara pasti. Pertembungan PKR dan Parti Bersama selepas ini akan menjadi antara drama politik paling besar menuju pilihan raya akan datang. Dan angka 5,000 ahli baharu yang diumumkan Fahmi ini hanyalah permulaan kepada perang persepsi yang lebih besar. PKR mahu membuktikan mereka masih rumah utama reformasi. Parti Bersama pula mahu membuktikan rakyat sudah mahu rumah baharu. Jadi sekarang saya mahu tanya kepada pendengar semua. Adakah anda percaya PKR masih kuat dan stabil? Atau anda rasa kemunculan Parti Bersama sebenarnya tanda rakyat mula kecewa dengan parti-parti lama? Dan antara PKR dengan Parti Bersama, siapa sebenarnya lebih dekat dengan semangat reformasi hari ini? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Kita mahu dengar suara rakyat sendiri. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.